Masih dalam proses penyelesaian kes perceraian, penyanyi Nubhan telah memfailkan tuntutan hadanah terhadap 3 orang anaknya Afia, 8 tahun, Ahmad Afan, 6 tahun dan Afzan Naile, 3 tahun hasil perkahwinannya dengan isteri Dr. Afifah Hidayah. Tuntutan tersebut difailkan di Mahkamah Tinggi Syariah di sini pada September lalu. Sebelum kita lanjutkan dengan info kali ini, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum. Menurut laporan Kosmo, Peguam Syariah yang mewakili Nubhan, Muhammad Redzwan Ramli, memaklumkan bahawa anak guamnya yang nama penuhnya Ahmad Nubhan Ahmad telah memfailkan 2 tuntutan iaitu hadanah kekal dan interim. Hari ini selesai sebutan pertama tuntutan hadanah saya dengan pihak peguam mewakili Dr. Afifah bersama pihak pendaftar bagi mendapatkan satu tarikh lagi untuk kedua pihak berbincang serta cuba selesaikan secara baik. Nubhan hari ini tak dapat hadir sebab ada urusan kerja dan dia okey untuk selesaikan secara baik dengan pihak defendan. InsyaAllah pada masa akan datang kita harapkan ada persetujuan antara dua belah pihak. Sama-sama doakan agar segala urusan dipermudahkan selain meraihkan semangat untuk sebarang perbincangan, katanya kepada portal berita tersebut. Beliau turut menjelaskan bahawa komunikasi antara kedua-dua pihak berjalan lancar dan tiada sebarang pertikaian mengenai penjagaan anak setakat ini. Setakat ini tidak timbul sebarang isu dalam urusan berkaitan dengan penjagaan anak dan sebagainya. Antara yang akan dibincangkan dan ditentukan nanti seperti hak bermalam bersama dan lawatan hari raya. Kami akan bincang serta rekod sebelum dimuktamadkan, ujarnya. Sementara itu, Peguam Syariah yang mewakili Dr. Afifah, Puteri Ummi Kartini, memaklumkan bahawa kedua-dua pihak kini memberi keutamaan kepada kebajikan anak-anak. Mahkamah turut menetapkan tarikh sebutan kedua bagi merekod persetujuan hasil perbincangan antara plaintiff dan defendan pada 26 November ini.